30 hari 30 makeup raya bersama Bihan. Hari ni tema dark purple. Jangan lupa save video ni. Ya Allah, cantiknya baju hari ni weh. First thing, I pakai argan oil sikit je. Area kening, senang blend concealer. Bukan keseluruhan muka tau. Blend concealer dekat area kita nak blend concealer lagi bagi senang. Okay, sikat dulu kita punya kening. Ada spoolie dekat belakang. Ambil eyebrow pencil Bihan. Start dengan bawah. Buat shape. Atas turun. And then ambil atas pula. Buat bentuk kening. Fill in dekat dalam. Okay, siap. Kening Bihan memang jenis serabut tau. So kalau hampa yang jenis cukup kening tu lagi senang lah. I tak cukup kening. Siapa yang geng-geng tak cukup kening, dia memang puas hatilah tengok I buat kening. Ambil concealer kening Bihan. Ambil brush kening. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cakap dengan nyawa. Tu dia padunya. Atas pula. Siap. Sebab tu I cakap, siapa yang jenis tak cukup kening, bulu kening tebal-tebal tu, hampa pakai je concealer Bihan ni. Padu ya amat. Ambil brush blend. Blend supaya dia nampak smooth. Kemaslah dia. Pakai mascara kening. Dah siap buat kening. Next kita pakai foundation. The best gripping primer ever. Siapa tak try, tolonglah try. Bihan punya primer gum. Tak payah argan, tak payah pakai moisturizer, tak payah pakai sunscreen, tak pakai primer gum ni sahaja. Dalam ni I letak extra hydration. Dia macam ada moisturizer. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 pump untuk satu muka. Kau tengok ni tau. Cuba tengok beza dia. Ni, nampak tak? Dia tak lekat. Okay, dia tak grip, dia tak lekat. Bila kita pakai primer gum, Tuxedo gel, pakai satu muka, bawah mata. Makeup siapa yang selalu bercapuk, pakai primer gum Bihan takkan jadi capuk. Makeup siapa yang crack naik smiley line, dia tak naik smiley line dah. Siapa yang selalu berpeluh-berpeluh, kalau berpeluh pun dia takkan bercapuk kok. Dia akan pegang you punya foundation. Okay, tengok sini bila dalam seminit macam tu. See? Beza dengan yang tadi kan. Ni dia lekat, betul-betul lekat ni. You bayangkan dah kalau you letak foundation, kulit you dia grip macam ni. Foundation you takkan crack, takkan bercapuk kok. Tahan lebih 12 jam. Kenapa Bihan cakap tadi tak payah pakai sunscreen? Sebab dalam cushion Bihan ni dah ada sunscreen SPF 50. Orange corrector. Atas mata Bihan gelap. I letak sikit je sebab dia pigmented. Lepas tu I blend, suka guna jari sebab lagi senang kering. Kalau guna span basah dia lambat kering sikit. Pakai sikit-sikit je. Contohlah you ada jeragat-jeragat. Pakai cushion Bihan, kita tengok full coverage ke tak? Power ke tak power? Cushion foundation Bihan. Settle. Power nak mampus ya. Ish, tolonglah you all. Siapa yang tak try lagi, tolonglah beli Bihan punya cushion foundation ni. Full coverage. Boleh tutup jeragat, jerawat, parut-parut hitam. Memang power. Nampak tak finishing dia? Pakai pula dengan primer gum yang dia melekat padu ni. Okay, you boleh tengok dia punya finishing dia. Sangat cantik you all. Memang recommend pakai pagi raya ataupun nak pergi kerja setiap hari ke. Dia tak naik jerawat tau. Ada SPF 50. Finishing cushion foundation Bihan. Ya Allah, sangat cantik you all. Macam telok kupah yang ada jeragat, boleh tutup jeragat. Yang ada parut hitam, boleh tutup parut. Sebab dia memang full coverage. Macam telok kupah weh, tak bohong weh. Bihan pakai ni Coat Natural. Pakai foundation malas Coat Light. Jadikan as a concealer. Blend. Ambil satu coat cerah untuk buat bagi concealer. Kenapa kita kena pakai concealer macam ni? Nak bagi nampak muka kita lagi pop up, lagi menonjol. Next, I pakai lip and cheek cotton candy. I buat jadi blusher tanam. Ni colour pink edition.
I nak mix dengan colour orange. Siap ada brush tau. Okay, this one orange edition. You all boleh pakai dekat mulut juga. Sangat baldu ya. Cantik weh, mulut you rasa lembut. Blend, blend, blend. Sangat senang blend. Lip and cheek cotton candy behind. Boleh pakai kat pipi, boleh pakai dekat mulut, boleh pakai atas mata juga, jadikan as a eyeshadow base. Weh, senang blend. Cantik colour dia. Next, pakai loose powder. This one loose powder behind. Ambil, sekatakan dekat tangan dulu. Once kita dah apply loose powder ni, kita dah lock kita punya makeup. And then makeup you tak transfer, tahan lama, tak bercapuk. Nampak tak? Jadi gebu. Sangat flawless. Behind punya loose powder ni dia macam translucent powder tau. Loose powder air ringan sangat-sangat. Best. Tak ada flashback. Next, I pakai bedak foundation behind untuk kemaskan kita punya makeup. Bagi nampak lagi mampat, padat, melekat macam mak andam yang makeup. Masa behind jadi mak andam dulu pun, lepas I pakai loose powder, I akan pakai dekat pengantin bedak compact juga. On top of loose powder. Bagi dia nampak lagi kemas. So makeup you tahan lama lah. You kena try step yang behind ajak ni. Kita contour hidung dulu. I guna eyeshadow brown. Ni. Colour dia cantik weh untuk contour hidung. Nampak tak? Cantik. Eyeshadow behind colour brown. Boleh guna atas mata, boleh guna untuk shading hidung bagi mancung. Eyeshadow brown yang sama, I ambil colour yang medium ni. I letak as a base. Colour brown ni. Next, I ambil shimmer yang colour purple ni. Cantik. I tambah glitter bagi nampak efek macam glitter-glitter tumpah tu. Eyeliner hitam bagi nampak lagi kemas. I letak glitter colour pink sikit. I dah pakai falsies. Atas mata dah bold. Bawah kita bagi simple je. Kita pakai shimmer sikit. And then pakai mascara. Ni mascara behind tau. Dia memang fiber. Pakai blusher sikit. Lip matte raya behind. Kek lapis. I overlip sikit. I mix dengan kod lemang. I pakai highlighter. Setting spray. Pakai lip gloss on top. So I'm done. Makeup raya tema dark purple. Ramai sangat yang request. Jangan lupa save video ni tau. Hampa rasa macam mana makeup ni? Okey ke tak okey? Tapi kan I rasa campur hati sangat-sangat. Combination colour brown dengan purple sangat premium, nampak very exclusive. Kalau you nak makeup raya nanti tak capuk, tak crack, tolong try primer gum dengan cushion foundation behind. Memang the best combo ever. Tahan lebih 12 jam, tak akan crack, tak capuk kok. I belanja I punya outfit today. Okay you all, next makeup raya tema colour apa pula? Komen dekat ruangan komen, okay?